Okay, hari ini I bukanlah berseorangan. Okay, I pun ada tetamu lagi. Okay, dengan perbualan yang hari ini topik memang hangat jugalah ya. Related to me, kerjaya I dari tahun 2016. Kita ada someone yang kita nak bincangkan cerita-cerita topik-topik hangat yang sangat-sangat hangat di thread, di TikTok, mana-mana social media lah yang korang jumpa. Welcome to Fresh Talk. Hai korang, episod kali ini ditaja oleh Fresca, the best moisturizer and primer untuk hydratekan your skin under makeup. Topik ni I ada nak cerita sikit lah, kira nak baca kat korang salah satu topik yang agak hangat juga untuk bulan ini. Okay, so kita start ya. Okay, to makeup artist yang semakin bergejala mulut busuk di media sosial, tolong jangan busukkan nama MUA. Oh my god. Aku ni baru je nak start balik career makeup ni. Ada yang DM aku tanya, boleh tanya apa syarat makeup dengan awak ya? I'm like, what? Syarat? Aku tanya lagi ke tips sebelum makeup ke? Dia reply, bukan. Syarat yang MUA bagi panjang-panjang tu. Aku terus blur sebab aku tak follow up sangat isu MUA ni. Lepas tu dia tanya lagi, nanti makeup dengan you, I kena tolong angkat barang apa-apa ke? Aku terus reply, tak payah you, tunggu diam-diam, okay? Dia kata. Lepas tu dia buat lagi, dia tambah cerita lagi. Dia kata, apa kejadah siap minta klien tolong angkat barang? Sepanjang aku berkecimpung dalam bidang solekan, tak pernah ya aku suruh klien angkat. Malu ya, diorang tu klien in the first place. Kan sekarang ada trolley tu, angkut je lah, apa masalahnya? Aku dulu angkut daripada tingkat 3 tau. Semua barang makeup tu, sekali dengan lighting, sekali dengan bag, rambut. Kecuali lah hari kejadian tu klien offer to lend a hand, then itu tak ada hal lah. Please ya, tolong jangan bagi terms and condition mengarut dekat clients. Kita pilih bidang ni kena hadap lah if kita yang arrange barang-barang yang nak dibawa. Ni dah 2026 lah. Bila dah tahu esok tu nak makeup apa, contoh common beauty makeup at the event biasa, tak perlu kot nak angkut segala perkakas makeup, segala barang mega kau tu. Cukup bawa yang perlu je. Zaman ni angkat 3 bagasi dah berlalu ya. Unless kau sendiri memang ada glam team yang buat A to Z. Memanglah berbeg-beg kau angkut. Ada katanya. Okay, so kesimpulannya dia kata, please ya, jaga nama baik kerja makeup artist. Bosan asyik-asyik baca isu MUA meroyan, MUA scammer, MUA kaki gosip lah. Kita sebagai MUA, kita ni pemegang mohon besar rahsia-rahsia clients. Kadang-kadang diorang tu membawang pasal someone ke apa ke, cukup kau dengar sahaja. Jangan tambah garam ke apa ke. Tak payah nak sambung gosip kat luar dengan orang lain. Cukup habis dekat situ je. Okay? Sekian. MUA baru nak bertapak semula 2026. So basically I kenal lah makeup artist ni. Kira kawan seperjuangan I jugalah daripada 2016. Okay, and I pun agak bersependapat dengan dia. So hari ni kita nak bincangkan dengan seorang makeup artist bernama Nakia Rahim. Hi, thank you for coming, babe. Welcome. Sebenarnya I'm tak happy plan to tau. be here. Tak plan kan? Tak plan langsung. Tadi kira minggu lepas ni episod tu Tira sajalah. Tira datang memang plan. Ini Nakia dia macam saja nak teman. Tiba-tiba I tarik dia ya. Tak tahu. Kejut saya. Kena join So topik ni memang Hot topic lah kan babe. You dah dengar tadi kan. Ya. So kisah dia sebenarnya ada seorang makeup artist dekat Malaysia ni.
quite apa orang kata viral lah kes dia kan, sebab dia punya klien pula yang mengeluarkan cerita dekat social media yang dia disuruh angkat bag makeup. Bag makeup dia. So lepas tu agak viral lah juga kan. So I tak tahu, what do you think about it? Apa pendapat you pasal nak suruh klien angkat bag? Hai korang. Okay, nama I Nakia. So I sebenarnya jarang tahu buka thread, especially yang keluar pasal kerja, because I rasa macam benda-benda tu ada negatif punya impact sikit lah for us, for the industry juga. Yes. So tapi seronok juga baca. Bila keluar kawan-kawan kita yang share yang share, I rasa macam seronok. Tapi daripada orang lain dia jadi macam something baru lah, benda baru. And orang yang tak kenal kan. Tu Aizat kan tadi kan yang tu yang post the Aizat thread. Abdul Razak. Yeah. So bila I nampak the post yang pasal angkat bag tu, I think issue tu quite Serious. Because it's something yang isu yang tak perlu ditimbul pun in the first place. Because you a makeup artist, you provide service. Sepatutnya benda-benda macam tu dah include dah dalam package you. You tak ada orang kata ala carte nak add on angkat bag ke apa. Tapi ke. I rasa lah bukan dia seorang je. I rasa benda ni at this point I tak pernah dengar lah selama I buat makeup, I tak pernah dengar isu ni. Tapi mungkin pernah terjadi. Cumanya klien tu tak buat it public. Dia tak viralkan. So masa tu tak ada thread lagi kot. So we don't know if benda tu berlaku ke. Kita tak tahu kan. They want to share. They actually want to share. Dia nak Tapi sebab netizen ni laju buat kerja kan. You think you want to share, but actually you oversharing. To the point where some people think tak perlulah cakap benda-benda ni kan. Back to makeup artist tu yang angkat barang, pernah tak you terasa nak suruh klien you ke ataupun dia punya family tolong angkat barang you? Atau you pernah tak terfikir ataupun memang tak pernah terfikir, you angkat je? I angkat je lah. I tak pernah terfikir pun. Tapi I rasa Alhamdulillah I bersyukur. I selalu jumpa klien yang Nakia, ayo kita, you nak I tolong. Barang you banyak, you nak tolong tak? I ada kursi apa semua kan. Cakap tak apa, biar I buat. It's okay, don't worry, I boleh turun balik. Tak apa, tak ada masalah pun. Naik tangga ke whatever ke, you just do it yourself lah kan. Benda tu kerja kita. Betul. I think based on their experience. Mungkin dia punya cousin dah kahwin sebelum ni, dia dah nampak tau. Dia dah cakap diorang ni bawa banyak barang, bawa kerusi, bawa lighting. Kadang-kadang tingkat 3 rumah dia orang tak ada lift. Betul, kan? betul. So dia orang faham nak lah, menyenangkan kan? kita. Tapi itu up to them lah. Kita nak request, I think mungkin kalau you seorang, kalau you pregnant, seorang makeup artist yang pregnant contohnya, by all means minta tolong. Sampai tolong. sana minta you minta okay tolong. tak kalau I nak minta tolong sebab I pregnant. Dia ada cara nak bercakap lah dengan your client, you know, cari communicate. So benda tu tak perlu jadi isu pun, kan? Dekat thread sekarang ni I tengok kita ni kira macam makeup artist dah lama lah Bib. Dah kira macam Don't lah say that. lagi berapa tahun aku nak pencet. Aku pun dah tak buat makeup. I rasa macam dah berhabuk macam dah. I dengan kawan-kawan I rasa I adalah salah seorang makeup artist yang dah tak buat job makeup sangat. Sebab I have my own reasons kan. Tapi I still have friends yang sama-sama start together, walaupun I lambat sikit, still doing the same job. You're still doing it because you're entrepreneur sekarang. And itu je lah yang kita nak buat kan. Tapi you ada, okay, kita cakap pasal klien lah, tak payah cakap pasal makeup artist kan sekarang. What do you think about client experience you dulu, say 10 years ago atau 8 years ago dengan klien sekarang? Sebab generation klien sekarang dah berbeza dengan generation kita. Oh my God. Kita dah makeup Gen Z. Makeup all the millennials and also Gen Z kan. So diorang ada vibe diorang. So macam ni, you blend in with them or you macam macam mana? I takes time. Ada first client yang I jumpa tu memang klien yang muda-muda lah. Dia orang punya batch yang umur sekarang nak kahwin 25, 26 macam tu kan. So bila I jumpa,
bila I dah start going into clients yang macam ni, yang ada estetik diorang, I rasa macam pelik at first. I macam, kenapa dia tanya soalan ni? Padahal I datang makeup, I set up, I makeup terus. You know, adalah sembang-sembang. How are you today? Dah makan ke? Ramai ke bridesmaid itu dia nak join kita hari ni ke? Whatever ke kan? Tapi diorang yang tanya I, Nakia, Nakia you dah makan? Okay Nakia, ni set up you okay tak? Okay, what is your aesthetic punya set up, makeup set up? Okay, what is your vibe? You nak pasang lagu apa? I macam, wow, so different. Diorang punya zaman diorang sekarang macam tu. Yes. They want that environment so that orang lain selesa, dia pun selesa. I suka. I rasa macam benda tu something new tapi it's fun lah. You blend in lah. I blend in. I okay je. Tapi sebenarnya I tergelak. Sebab kita dulu mana ada speaker lah. Sekarang ada speaker, tak ada apa mana semua. Tanya I what's your aesthetic. I macam zaman dulu okay, cepat habiskan aku dah stres ni dan suami aku nak nikah. Tak apa, boleh. Kan zaman dulu kan macam tu kan. Mana ada. Tapi something new kan? Something new. I pun pernah experience juga. Storyboard. First storyboard, time I pernah dapat klien storyboard. Aisyah, storyboard. Aku tak ikut baju. Aku macam, aku tengok muka kau, skin tone kau. Maksudnya mood board ke? Lookbook macam tu kan? Mood board. Diorang punya bukan storyboard, mood board. Dia punya mood board. Okay. So bridal, okay, sebelum ni mood board ke storyboard, semua ni kita buat untuk production house ke, exactly. Ada nak shoot iklan ke TV ke, magazine ke, apa-apa music video ke kan. So kita guna benda tu sebab kita nak tahu dia punya storyline ke whatever, cara nak make up, dia punya vibe, colour, background semua kan. So tak expect benda tu akan masuk ke bridal jugalah. Because bridal usually client akan share diorang punya makeup, gambar makeup yang diorang suka, gambar baju diorang ke, macam tu je. Now it's very detail. So bila dapat mood board tu, you ada tak rasa macam alah lecehnya macam faham? What if mood board tu yang dibagi tu you tak deliver? Ada tak you fikir macam tu? Dia bukan tak deliver, dia macam something yang out of my forte. Maksudnya macam mood board tu something yang I tak pernah buat. Macam you katalah untuk shoot je. Yes, betul. Tapi I dah selalu juga dapat klien yang minta buat yang susah sikit kan, pelik-pelik sikit ada je. Tapi bridal memang something new bagi I, because last time bridal bagi gambar yang okay, I nak make up this makeup, macam makeup look tu makeup cantik Arabic ke. Now it's like they will share their bare face. Lepas tu dia share makeup muka dia with makeup dengan bare face. Lepas tu dia bagi tahu skin type apa. Dia bagi so detail kan. Skin type, eyeliner dia boleh buat warna brown ke, warna hitam ke, eyelash apa yang dia rasa macam cantik dipakai. Dia akan share, dia buat semua tu. But for me menyenangkan I. You rasa lama-lama senang. Sangat. That's good. Sangat menyenangkan I, because I dah boleh tahu, I boleh study. So I sukalah juga. Suka juga. I suka. That's good. That's good. I okay mula-mula you rasa pelik, tapi lama-lama you rasa more comfortable and easier for you. Yes, kita boleh communicate lah from there kan. Bagus-bagus. That's good. Mungkin ada MUA dia tak rasa selesa walaupun dah banyak kali dapat, tapi I'm sure ada yang suka benda tu. Kan? Okay. Next question. What do you think about MUA yang bagi TNC lepas klien buat payment? Have you heard about it? Yes. That one is quite new. Kan? Kalau I kena angkat barang sendiri, macam tu. Kena ada add-on charges lah. I panggil tu adalah MUA a la carte. Ada juga yang contohlah makeup tu RM100 dia charge. Lepas tu ada pula a la carte bulu mata RM20. I mean, I know that's your business. I faham lah tu business you. Tapi pada kita tak pernah mengalami benda tu, kita rasa pelik lah. Kita rasa benda tu baru. So what do you think about TNC lepas payment? Lepas deposit. Patut ke buat macam tu? I think that one is somehow macam tak professional sangat. Because your client dah bayar. Kan dia dah agree, okay, I nak lock you. And I rasa the TNC sepatutnya is together with the agreement deposit lah. Deposit dia kan? Before the deposit lah. So before the deposit lah, you bagi deposit details you, and then you sekalikan dengan your TNC kan, senang. Sebab I ada baca satu thread ni, lawyer tu actually
share, repost dengan kod, dia kata sebenarnya TNC tu tak valid selepas dia buat payment. Betul. So kalau klien tu tak nak follow the TNC, it's their rights lah. It's their rights lah. So memang sepatutnya tak boleh lah. Tak boleh lah. I rasa in this situation, I sebelahkan klien tu lah. I'm on the client side. Sebab you tak boleh. Kalau I sebagai klien, I akan rasa macam oh my god, macam I nak sewa kereta kan? Yes. Mestilah kena sign semua kan. There's no after payment. Tak It's ada. always before payment. Yes. Kan? Dia macam you dapat all the details. Apa yang you akan dapat kalau you dah bayar deposit. So you akan tahu, okay, this is what I'm paying for. Yes, You know, it's not after that. Yeah. Macam at one point I rasa macam sorry macam scam pula. Macam scam lah. Minta maaf ya cakap. Memang jangan I scam. rasa macam a little bit scam. Yes, Walaupun you rasa betul. macam benda tu patut charge, you should bagi tahu awal. Yeah. I know you want to grab that job, Yes. tapi it's not nice lah. Betul, Okay. it's not nice. But it's not I want to nice. grab the job too. Yeah. So for me, if like contoh macam you cakap tempat kereta jauh, and you have to go to the location, Yes. jauh kan? Jauh. Doesn't matter, apa-apa pun kita kena redah je lah. Yes. So kita dah lagi satu pasal makeup artist yang ala carte yang I cakap kat you. You rasa okay tak kalau buat macam tu? I rasa tak okay lah. Tak okay juga. Ya, kenapa you tak nak include all in one rate? Tak pening kepala kan? Tak pening kepala. You dah include semua benda, your transport ke, your travel charges. Travel charges tu adalah benda-benda tu lah, daripada kereta bawa bag, daripada kereta jalan naik tangga tu semua dia boleh include dalam you punya travel charges. Yes. So you masukkan je lah, janganlah charge murah sangat. Tapi ada klien suka. I ada baca dekat thread. Dia suka ada add-on Saya tu. suka makeup artist yang ada buat ala carte ni. Oh. So dia boleh pilih. I tak nak bulu mata. So tak payahlah bayar extra. Faham. Yes. I tak nak ni, I tak nak tu. Oh. I tak nak buat tudung, I tak nak buat rambut. So tu semua ala carte lah. Ada klien yang suka babe. Yeah, that is where the question akan timbul. Exactly. Dia akan tanya, Nakia, kalau tak nak pakai bulu mata, harga sama tak? I cakap sama je. Jawapan I adalah sama je. Sebab bulu mata tu cost about RM20 je. Kalau I tolak RM20 tak masuk akal lah. Yes. Kan RM20 je. Yes. Kita guna banyak produk kan dekat muka klien. Glue lagi. Yes. Kan kita dah beli glue, gunting. Takkan semua nak tu. you nak add on foundation ke? You tak nak add on Blusher, eyeshadow. dekat pula. Boleh sebut kan? Boleh. Tak, Tapi betul. Kita fikiran kita macam tu. Ya. Tapi klien tu boleh. Ya. So I rasa yang MUM ala carte tu I boleh terima lagi lah. Sebab ada klien yang suka. I kan Tapi- alakan ni. Ramai. Bukan Oh, ya seorang ke? je, ramai. Oh, That is the generation now. Ramai-ramai. So benda tu ramai yang dah boleh terima dah sebenarnya. So itulah lama-lama orang akan terima jugalah babe. Nak buat macam mana? Macam mana nak tukar ke? Nak tukar apa? Nak tukar kerjaya ke? Tak nak lah. Tak apalah. Tak apalah. Sebab kalau kita orang yang buat makeup jadi makeup artis ala carte ni, ala carte kita akan tinggi. Yes. Percayalah dek. Percayalah. Kita punya start service pun dah tinggi lagi dah. lah ni kan. Berapa nak charge tu? Nak add on. Macam-macam nak kena add on. Yeah. I ada 3 jenis setting spray. You nak satu spray mana? You nak yang mana? Tapi by all means you can do it lah. Sebab klien you suka, okay Betul. tak apa. Go ahead lah. Sebab Since business ada positive feedback for you, then okay lah, boleh lah, why not kan? Why not? Tapi I tak buat lah. Kalau I tak buat lah. But to those yang complain tu, so maybe diorang kena change lah. Ya, betul. Tak payahlah buat sistem ala carte tu. You just all in je guys. Pening kepala dia. Agak pening. Okay, ni topik lain pula. Kan. Topik ni, apa perasaan you bila client message you, potential client you lah, okay, message you, "Hi Nakia, what's your price?" I dah bagi details kat you semua. Lepas tu you pun dah bagi panjang lebar TNC apa semua. Lepas tu tiba-tiba senyap. Tak ada cakap thank you ke, tak ada cakap okay Nakia, I'll get back to you. Blue
tick je. Blue tick je kan. What do you think? Apa you rasa? Okay, I nak cakap first of all to my potential clients yang pernah message I macam tu. And diorang cakap I get back to you ataupun thank you so much Naki, anything I update you. Alhamdulillah. Thank you so much for replying. I rasa macam lega tau. Macam dia cakap macam tu. Macam okay tak apa, it's okay. I rasa macam I manusia. Macam thank you. I bukan AI. Kadang-kadang beliau diam tak macam I dah panjang lebar dah suggest hairstylist, groom stylist, hijab stylist, henna semua dah suggest pompang-pompang. Diam. Yeah. Benda tu normal. It's part of the service. Yeah. Itu ni service tau. Yes. Kita contact dengan klien tu service juga. Betul. The conversation. Kita tolong dia. I banyak buat macam tu. Walaupun dia tak book I tolong je. I okay. Yeah. I rasa I tak rugi apa-apa Tak ada rugi apa pun. Yes. Betul. Tapi at least cakap macam dia cakap lah. Thank you. Anything. TQ pun tak apa. TQ pun tak apa. TQ pun tak apa. Sebab TQ zaman Nakia. sekarang memang semua short form, Dik. Yes. TQ Naka heart. Ataupun heart je. Macam dia reply. Ataupun love. LOVE. Yes, Kan? At least. Yeah. Sebab macam kita kerja hotel dulu. You pun kerja hotel dulu kan? Yes, betul. Aku kalau tak cakap thank you dengan customer, dengan guest aku, manager aku kat sebelah je. Masuk ada. Habis. Tak boleh. Zaman dulu, those days memang orang kata etik. Tak apalah didiamkan. Ni yang macam bila dah bagi harga semua kan, macam wow. I pernah. Itu reply Dia yang reply, paling I wow. macam girl. Dia reply wow. Saya cakap apa maksud wow ni? Wow tu maksudnya. The whole night I nak tidur tu I fikir macam apa maksud dia wow. Dia cakap So apa? you tak tanya? I reply lah. I macam wow. Okay tak sis price yang I dah share dengan you ni. Okay je. Tapi out of my budget. Okay. So you faham lah. You reply the next day jugalah. Yeah. Walaupun you dah fikir satu malam. Jam kat situ. Tapi dia reply I. So okay je. I pernah dapat bagi harga. Lepas tu dia kata dalam banyak-banyak I survey, you punya paling mahal. Dalam hati I, you jangan tipulah. I tahu I punya market price berapa. And I tahu kawan-kawan I. Jangan cakap I paling mahal. Ada orang lagi mahal. Jauh beza lagi mahal daripada and kita. dekat Malaysia ni ada pengantin dia charge RM5,000 untuk 2 jam saja. I heard. Itulah I baru dengar. Yes. I terkejut. And Melayu bukan Cina, bukan Thailand. India, bukan Thailand Bukan. I kalau charge RM5,000 tu satu bulan satu klien pun Dah cukup dah. Dah happy dah. dah happy dah, babe. You nak value yourself, you kena tengok feedback daripada klien. Macam mana diorang happy tak. Diorang after your service tu diorang macam makeup I cantik sangat. You are so nice to me. Thank you. Kalau daripada situ you boleh tahu Yes. you punya service ni bagus. Betul. And the price should be bagus lah. Betul kan? Setuju. Okay, so kita ada satu lagi thread. Dia Khalid. Dia Khalid, dia ada tulis kat sini. Dia ada 5 perkara yang kira points yang dia tulis kat sini. Dia kata bila make up dengan MUA and ada benda yang you nak ubah atau kurang suka, buka mulut, bagi tahu on the spot. Jangan tanya pendapat kawan and orang sekeliling about the makeup after the MUA dah balik. Definitely jangan post on social media complaining benda yang tak boleh diubah di atas kesilapan diri sendiri. Jangan compare hasil makeup sendiri dengan hasil makeup MUA under lighting sources yang berbeza. Know your season and undertone and inform MUA sebelum start makeup extra point. So dekat sini basically dia cakap kalau you tak suka makeup tu, you tak suka lip colour tu, cuma mungkin you tak suka blusher, eyeshadow colour ke, cakap on the spot. Betul. Jangan macam mana ni kan. And maybe you know in your family ada makeup artist, and then you suruh, you tanya, you minta dia orang punya judgement pula. Sepatutnya you hire je family makeup artist tu, contoh in the first place kan. So ada tak you come across with this situation, mungkin dah balik baru you cakap Kak Nakia, I punya my family tak suka lip colour ni ke, ada tak? Lip colour tak adalah, because lip colour is to me I memang very
chatty sikit lah. Kalau tengah makeup kan I bersembang. So I make sure client tu comfortable untuk nak bagi tahu I don't like this lip colour ataupun I don't like your lashes. It's so uncomfortable ke. I rasa lipstick colour ni I nak from the start kita kena bagi dia peluang untuk bercakap juga. Yes, betul. Bukannya kita make up dia kita kita cakap je. Dia tak cakap sangat. So kita kena communicate yang macam ada information lah. Janganlah sembang benda-benda yang tak yang for nothing kan. You tengah make up dia, you kena tanya sikit-sikit. You make up macam mana selalunya? You suka undertone macam peachy ke, pinkish ke. So from there you boleh tahu colour lipstick apa yang dia suka. Right. Betul apa yang dia Khalid ni cakap. Daripada you complain dekat social media, apa yang you dapat? Betul? You tak dapat apa. So better you cakap masa tu. Hey spot. MUA, I tak suka lip colour ni. Betul. I tak suka eyeshadow ni. I tak suka ni. Cakap je. Rasa macam takut makeup artist no lah, itu kerja kita. Itu kerja kita. And you pay for the service. Kita boleh buat apa je yang you rasa macam you comfortable dengan this colour, kita boleh bagi. Mungkin dia takut lah kot makeup artist viralkan dia mungkin based on experience in the family ke kan. Mungkin dia rasa macam tak nak lah nanti makeup artist ni viralkan aku kena lah. marah lah. Sebab klien I ada some tanya I macam Nakia, makeup artist ada some yang macam garang kan. Kalau cakap sikit je, dia orang tak bagi kita macam pegang cermin tu satu hal lah. Maksudnya dia tak boleh cakap I suka lipstick colour ni, I suka eyeshadow colour ni. Dia orang ada look dia orang yang dia akan buat kat one client to all clients. So you cannot say anything. You nak itulah itulah macam tu. Tak versatile you tengok kat IG I macam tu, I akan deliver macam tu. So ya. that one is apa, something yang klien selalu tanya I juga. Dulu pun I rasa macam kenapa tunjuk makeup hasil orang, kau hire aku. Tapi lama-lama bila I fikir, I dengar senior-senior I, kadang-kadang I tanya senior-senior I, bang, akak ke kan, macam mana ni bila engkau ni makeup artist, kau kenalah versatile. Memanglah kau tak boleh buat makeup artist yang dia ni, tapi kau ubahlah sikit-sikit, kau buatlah. Tapi because you want to be a makeup artist kan, you nak jadi professional, you kena apa orang kata? Kreatif. Kreatif, versatile. You memang kena kreatif macam mana pun. Okay, ini pun track yang lagi satu. Okay, topik lagi satu. Dia tulis kat sini. Boleh tak MUA terus letak rate at least dekat WhatsApp catalog? At least customer tahu your makeup within budget dia ke tak? Maybe additional for transportation je. Tak adalah engkau nak kena reply satu-satu. Lepas tu bila customer tengok out of budget, dia sinkan je. MUA yang famous juga bagus. Kadang dah terus letak harga. Cuma tanya availability diorang je. Okay. So what do you think about it? Man, Marsha kena buat macam tu. You nak buat macam tu? Somehow macam Better, tak payah nak reply kan. Tak tunggu. Tapi tapi I think macam business punya view, it's pricing tu macam a bit privacy lah. You know, you tak nak letak pun tak apa. Nak letak pun boleh je dekat katalog tu. Tapi I rasa kalau you nak bagi harga yang berbeza-beza, because tengok location kat mana kan, especially location untuk klien yang nak make up kat Jada Baik ke, kat Hulu Langat ke. So takkan I nak bagi harga sama yang dekat katalog tu. Mesti harga dia lain. Sebab tu kita kena ada communication, kena message lah. Lebih baik lah babe you add on untuk transport je. Macam kalau I double terus. Yes, I add on because transport bila jauh je, you know you cannot take another bride. You tak boleh nak pergi patah balik kan. Setuju. So you dengan bride tu sahaja satu hari. Tapi selepas itu I tanya I punya senior I pun jawab sama juga kat you. Hey, mana boleh kau bagi harga KL? Kau kena double. Sebab kau dah tak boleh job dah dekat KL. Exactly. Kat KL kau boleh dapat 4 job. Kau pergi Seremban dah 1, 2, 3 job dah habis. Exactly. Betul. So betul juga, make sense juga so price. dari situ I belajar, okay, kena double the price. Fahamlah customer nak kita letak kat katalog sebab dia nak senang. So dia dah beritahu dah budget sekarang dia. WhatsApp kan ada katalog. Dulu mana ada. Tapi
susah lah nak letak price kat katalog tu. Lagi best kalau kita ada communication. Ya, betul. I rasa lagi best ada communication sebab katalah klien tu kata, over my budget, boleh tak discount sikit? Ataupun kalau dia macam kita boleh suggest apa? Macam tak apalah, thank you ya Nakia. Lepas tu you akan jawab macam, kenapa, over your budget ke? Bagi tahulah budget tu berapa. Kalau dah over your income price macam low sangat, then you boleh cakap, minta maaf, I tak boleh nak ambil servis ni, I'm so sorry. Betul. Dah settle. Senang je. And bila dia kata yang dia cakap tadi, dia kata kan senang, you tak payah nak reply, tapi I happy nak reply satu-satu message. Sebab that's my job. Because you boleh kenal customer tu. Yes. And my business, I rasa macam itu part of my job. I kena reply emails ke message ke, I nak reply. I suka. Betul. Kan? Tak penat pun. I rasa tak penat pun. Tak penat lah. Kan? Okay je. Walaupun ada 100 message ke 200 message ke, you kena reply. Kena reply juga. Macam mana pun. Kita kena tahu details dia. Betul. Boleh tak MUA ni kalau posting gambar jangan terlalu banyak pakai filter? Okay. Kadang depan lain, belakang lain. Susah nak percaya. Faham. Lepas tu dia kali ada reply. I suka dia kali ni. Sebab dia kadang-kadang reply tu memang very macam educated person dia reply tu best lah. Since 2017 post gambar clients brides tak guna filter. Konsep dia you get what you see, tiada penipuan dalam unsur jual beli servis. So maknanya dia agree lah dengan this lady yang cakap jangan pakai filter. Sebab dia kali kata dia pun tak pakai filter lah. Okay. So apa pendapat you pasal filter-filter yang banyak? Actually bukan sekarang je. Our time dulu masa mula-mula start pun dah ada filter dah. Pakai tapi Paris kan ada. Itu Paris sekarang lah. So what do you think about sekarang ni? You pakai tak filter? Sekarang banyak filter weh. Even Tacut. Kita kadang-kadang membeli kan apps yang untuk edit lighting. So kita as a makeup artist, kenapa kita kena ada editor punya app is untuk kita edit colour. Sebab I guna kamera. So bila you pakai kamera, contohnya lampu I warna biru and the ambience punya environment kat dalam bilik tu warna yellow. So tak yellow cantik dia jadi macam colour tu jadi colour hijau macam purple macam mana dah. Tak cantik. So makeup tu kat muka orang tu nampak lain warna dia. So kita kena ada editor lah. Sometimes dia terlalu blue, terlalu warm. Kan? Yes. So kena itulah ada. datangnya editor ni. Beauty filter tu maybe macam kalau you pakai snow. Yes. Itu beauty filter. app. Itu filter. Itu tak boleh lah. Yang tu nampak beza sangat. Janganlah. Kalau you nak brightenkan the whole makeup tu dah nampak macam cerah. Mungkin lighting tak cukup. So you still kena edit juga. And kena remember tau, you punya album kahwin pun photographer you edit mungkin dia tak pakai filter, tapi dia edit bagi nampak lain sikit lah. Betul. And dia nampak evergreen. And even some photographers, diorang punya kamera pun ada yang beauty punya beauty filter. Beauty punya filter. Kamera maksudnya sekarang kamera ni tu memang dia macam beauty. Dia macam bukan dreamy. Dia macam I tahu. colour dia bright tau. So untuk wedding dia cantik. So it's memang dah auto cantik lah. Nampak dreamy lah. You dalam foto, dalam album you nampak dreamy. Sama juga macam kita. Kita punya portfolio yang you tengok kita orang punya portfolio dekat mana-mana social media, mesti it's a portfolio. So it must be, dia kena cantik, dia kena clean lah, kena orang kata clean. But no filter. Kena clean. You tak boleh post raw. Sebab bila social media capture raw, dia akan jadi lain. So you kena adjust apa yang Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke tangkap you punya gambar. You akan kenal. I rasa orang yang cakap jangan post pakai filter, I rasa diorang pakai phone kot. Diorang ambil gambar klien pakai phone. So phone kan HD sekarang. Kalau you pakai 17 lagi lah. Yo 17. Dia I macam remember ni 17. You tengok muka I sekarang, okay lah, nampak okay lah kan. Tapi bila ambil gambar pakai phone, aib. Memang dia jadi lagi aib dalam gambar tu. So of course you kena pakai filter. Kalau you upload,
Yes, and then I remember masa kita tengah lepak ramai-ramai, semua orang masa tu tengah pakai phone yang sama, contohlah 17. You punya gambar lain, I punya gambar lain, dia gambar lain. Memang dia akan lain, takkan sama. Every phone capture differently sebenarnya. Walaupun manufacturing dia sama, tapi lain babe. Dia punya model macam mana entah. So camera is the best lah actually. Camera Dulu memang I the pakai best. lah. Sekarang I banyak pakai phone, tapi I tahu macam mana nak adjust. You tahu lighting kat mana? I tahu. So senang sikit untuk I lah. I pun tahu trik baru untuk ambil gambar klien guna phone. Nak bagi nampak macam tak payah filter, tapi dia nampak macam smooth yang dah natural dalam phone tu. Senang je babe. Sebenarnya sekarang lagi senang. Tak payahkan filter pun senang. Sebenarnya. Janji lighting tapi lah. I faham lah maksud filter dia. Macam you cakap snow lah. Tiba-tiba blusher tu. Banyak lagi lah apps yang banyak beauty lah. apps. Actually lah Instagram pun ada. Yang filter banyak-banyak tu kan. Kan ada beauty. Dia kecilkan mata you ke besarkan mata you. Semua tu kan ada sekarang. So basically betul lah cakap dia kalau boleh jangan pakai filter jugalah, sebab itu pun jadi satu penipuan lah. Pakai filter kan, sebab orang expect makeup you macam ni, dapat macam ni. Sebab filter tu dia tukar terus makeup you. So macam contohnya you pakai lipstick colour nude, dia jadi brown. Filter dia jadi merah atau jadi pink. So dah tukar lah colour makeup tu. Kan? Betul setuju. Tak payahlah pakai phone, cuba pakai kamera lah. Kena lah invest. Kan? Kena invest ya. That's true. Okay. Alright babe. Jangan buat I nervous. I harap you enjoyed the session with me. Episode ke berapa ni? Ni ke berapa? 3 4. Oh wow, 4. Okay, thank you babe for coming. Best tak? Best lah. Sembang. Best kan sembang kan. So ini episod yang keempat. Thank you so much for coming. Nanti kita buat lagi InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so korang kita nak buat rapid fire before we end this episode. Sekejap, mana datang rapid fire ni? Nama game ke apa? Bakal lah. Dia buat lah. Okay, jom kita start dengan rapid fire. Takut. Okay, first is favourite sukan. Sekarang tenis. So sexy. So sexy ke? I rasa tak orang main Dia tenis sexy. angry sport juga. So faham. I dengan Fardi kadang happy, kadang gaduh. So you banyak. Mostly gaduh. Yes. Korang tahu tak dia ni isteri siapa? Kejap lagi kita cakap isteri siapa tau. Okay, shopping or travel? Saya macam mana ni? Shopping travel. So dua-dua lah ni. Dia one word dah. Ya, one word lah. Okay. Alright, yang ni MUA Gen Z. MUA Gen Z. MUA Gen Z. Apa you terfikir bila cakap MUA Gen Z je? Okay. Estetik. Actually kita lupa nak cakap. Ada juga MUA yang bagi macam board ni juga MUA request, yang bagi request list apa kena ada, kipas kena ada, aircon kena ada. Yang tu I tahu, I pernah nampak list panjang. Yes, ada. Mungkin kita boleh buat topik ni tempat masa episod yang akan datang. Yes, next episode. Okay, next. Faradiable bukan Faradi. Suami. Suami dia lah Faradi tu. Tolong letak gambar Faradi kat sini please. Dia adalah isteri kepada Faradi yang selalu buat dubbing yang lawak-lawak tu, yang famous tu dekat YouTube. Tiba. Dulu pun I terkejut ada sekali tu I ingat cerita sikit I buat barbecue dekat rumah I. So I dah jumpa Faradi ni dah a few times lah dengan you kan. Tapi serius babe, I tak kenal dia. Okay. So one day you bawa dia dengan Arfah kan datang barbecue. Lepas tu ada siku I, Faradi tu kawan you ke? Cakap,
Siapa Faradi kawan I? Tak lah, tu wife kau kira Nakia tu wife dia. You tahu tak Faradi tu famous tau. Famous? I tak kenal pun. Lepas tu dah habis barbecue tu, dah balik rumah, dia tunjuk lah Video. Barulah I macam, oh dia ni selalunya kan dengar je. Babe, dia cakap lain, dalam tu lain ya. Tak tunjuk pun muka dia. Tak tunjuk muka Semua ni dia. tahu muka dia macam mana. Kan tak kenal. Dia kenal lah kan. So dia cakap, shit, you kenal Faradi, I suka dia. Awak lah. Minat dia lah, dia kata. Tak, I macam kelakar sebab kalau kita orang keluar, orang nak ambil gambar dengan dia, I macam tergelak. Kalau pergi hotel, hari tu pergi hotel pergi Ipoh. Abang Faradi pun kan. Abang Faradi pun kat sebelah tu. Alamak, nak buat apa ni? Famous doh. I rasa macam tu nak buat apa? Bibi cakap, I kena ambil gambar you ke? Macam mana ke? Aku macam bodoh. Dia kena start lah buat kat TikTok something. Dia famous kot. Tak lah. Kena start nak balik. buat apa? Dia malu. Dia kan? shine. Faham. Tu pasal dia tak tunjuk muka selalu kan. That's fine. Okay. Backstabbers. Sial. I like. Yes. Itu je I boleh cakap. Sialah. I rasa ramai yang agree dengan you, babe. Aduh. Okay. Biggest life challenges. My God, banyak. Banyak ah. Tapi apa Salah satunya. biggest life challenges Oh, jap. Dia macam extreme activity lah. Okay. Extreme. Hari tu kita orang pergi Bachelorette Lane dekat Bali. Yang naik yang swing tu. Oh. Swing yang you kena pegang, lepas tu dia tolak. Dia ikat tali tu dekat pokok kelapa tau. So, kita pakai dress yang kita rent kat situ. So, dress tu kalau colour macam kuat betul. I pakai warna kuning. Macam pisang. So, I pakai dress tu. I duduk atas buayan tu, pakai dress lah kan. Lepas tu dia tolak I macam, Tinggi lah, dia tinggi aku lah. mati ni, tinggi babe. Oh, macam kita main kat Penang tu sayang. Yang dia tolak kat bawah tu gaung lah. Ya. Tapi jauh gila pergi. Sebab tali swing tu panjang. Oh, ya Allah. Memang yang tu menakutkan. Uish, takut. I rasa benda tu, sebab kena paksa kan. Sebab Lin dengan Nina macam, buat je. Kebanyak lah Ada kau. tak gambar you pakai dress pisang tu? Kasih letak. Kasih letak. Ada. Ada, okay. Aduh. So, yang itu tu. benda paling, I rasa takut lah. Takut lah. Jatuh kan. Ya. Muka I dah macam, Ya, gila faham. muka. Faham. Pakai makeup. Sebab dia akan record video atau ambil gambar kita. Ya. Bila dia dah tolak. Tapi kita macam, Oi, muka macam tak tu kan. cover. Saya tengok saya. Dia macam ni. Aku dah lawa-lawa ni pakai dress. Jadi benar aja. Aduh. Okay. Jadi goreng pisang. Betul-betul ada goreng pisang. Okay, next. Okay. Favorite colour. Hitam. Hitam. Sekarang hitam. Oh, dulu? Dulu Sebelum hitam? dulu pink. Sekarang dah hitam lah. Hitam lah. Okay. Ternyata ya. Sebab kerja. Okay, kalau Nakiah bukan MUA, siapa Nakiah sekarang? Kung Fu Fighter. CEO of hotel. Tak juga. Aku pula yang jawab. Tak juga. Kalau Bukan MUA I sekarang. suka fashion juga sebenarnya. Kalau I tak jadi makeup artist, I rasa I'm into fashion. Tak kisahlah apa-apa. Tak Okay. kisah. I suka fashion. Oh, Sebab that's nice. Related jugalah dengan makeup artist tu. Ya. Kan? I suka. Okay. I mean service, I belajar hotel dulu, I suka lah, enjoy. Tapi benda tu macam bukan in the long run. Benda tu tak passionate sangat. Faham. Fashion I Understand. suka. It's something I boleh carry with me all the time. And I can enjoy and happy. Yep. Setuju. Ya, ada apa-apa nak cakap ke? Ni walau You boleh je cakap. tapi nantilah. Okay. Mesti you macam, bukan. Something else. Okay. Okay, next. Palestine. Sedih. Sedih kan? Sangat sedih. Tak habis-habis lagi, babe. Tak habis lagi. Tak lah. Itulah. Okay, Semoga. ini a bit
Sensitif nak ulas juga. ya. Apa-apa pun kita doa untuk diorang insyaAllah. Amin. Okay. And jangan lupa donate kat diorang. Okay. Introvert ke extrovert? Apa? Ambivert. Jap, dulu I introvert. Oh ya ke? Dulu I dulu lah you jumpa I dulu Ya. Bila I tengok video balik yang kat YouTube, yang I tengok video kita orang surprisekan birthday party you tu, memang lain. Dia memang lain gila. I macam dengan quiet sekarang. kan. I memang quiet lah. I banyak fikir. I tak berani nak berborak. So now dah extrovert. I rasa benda tu benda yang tak ada orang yang macam forever extrovert. Tak ada. Dia akan berubah. Dia build. Betul. Sebab when you age, you ada pengalaman lebih, kan? Betul. You dah more confident, stronger. I rasa seorang je yang introvert forever. Siapa? Dia macam dia dah towards berani tapi memang dia introvert forever Faradi. lah. Boleh nampak. Weh, jangan nampak ni susah nak buka mulut. So maknanya Faradi dia nanti dia tua lagi sikit mungkin dia akan jadi Syamir. Mungkin sebab Faradi muda lagi. Maybe. Okay. I hope so. Next. Okay. Love. Sex. Laki aku. Lain kali tolong letak kamera kat sana satu. Expression laki aku je yang boleh nampak. Ada tung. Boleh ke babe? Boleh. Why not? Kita dah kahwin. Sebab kat kan? YouTube boleh. Kalau kat TikTok ke apa tak boleh lah. YouTube boleh lagi. Celaka bina. Kalau I pun I akan jawab macam tu. Sebab itu je I fikir babe. Ya. Kalau tidak buat apa kahwin dek. You very no reason. Kan. Okay. Why tennis? Lose weight banyak. Tapi memang banyak lari lah. Ya, cardio. That's good. I suka. I pun tak expect I akan suka tenis sebab I tak main badminton. Dulu Faridi pernah paksa I, jomlah kita main badminton kat depan gate kan. Try. Tapi I rasa macam tak nak leceh kena kutip bola. Penat sebab I rasa kutip bola badminton lagi penat daripada tenis. Ya ke? Sebab tenis you boleh angkat bola tu guna kaki. Ya ke? You macam rapatkan dekat kaki you tarik, dia akan bounce. So you boleh tangkap. Badminton tak boleh. Yelah sebab dia punya macam bulu-bulu tu kan. Nanti dia rosak kalau you guna kaki kan. tak boleh. Yes. Dia keluar bulu-bulu tu. Macam tu. Kalau orang tera boleh kaut. I tak boleh. Yelah macam pemain badminton yang hebat memang dia pakai racket je. Macam I tak boleh lah. Tak boleh. Memang kena tangan. Yes. I setuju. Memang memenatkan. So tenis boleh buat macam tu boleh. Best lah tenis. Jom lah main tenis. Okay boleh. Sayang dengar tak? Yeah. Okay next. BFF. Kenapa you tengok I? Tengoklah kamera. No such thing. No such thing Yeah. I mean, as you grow older, you baru tahu there's no such thing as BFF, girl. Tapi sebenarnya I bersekolah macam tu. Tak pernah ada BFF. Bagus lah. I pernah ada kawan rapat ada. Yes. Tapi I never say you are my best friend ke. Mungkin I pernah cakap lah masa kecil-kecil. I don't know. I cannot remember. Tapi apa yang I boleh ingat selama. Sebab I banyak kawan lelaki pada kawan perempuan. So takkan kita dengan kawan lelaki nak best friends kan. So sampai sekarang lah no such thing lah. I rasa good friends. Ya boleh. Close friends, good sisterhood, you know, childhood. Best friends forever sebenarnya dah tak no wujud such dah. thing. Because you akan move on dengan you punya kehidupan. Betul. Yang after kahwin is different. So you akan clinging on to someone yang ada kena-mengena dengan you lah. Betul. Kan? Setuju. Okay. Polygamy okay or no? Soalan ni.
sedikit berat. For you Sebab okay or no? selepas study Selepas case tadi, episod tadi. berat. Tapi no lah, of No course. kan? Same lah. I don't want. Ni Adele ni nak bagi hint ke apa ni? Dia yang buat soalan ni ya. Dia macam nak bagi hint je You ni. something fishy. You nak Faraday tengok ke episod ni? No. Okay. Last. Friendship. Comel. Comel lah sangat. Kena comel sangat. Tak tahu nak cakap apa. Takkan friendship. comel je. Explain lah sikit. Kita nak dengar. Ni last ni. Sebelum penutup. Crazy lah. Crazy ya? Friendship kena crazy. Kena crazy ya? Untuk I kena crazy. Orang tu kena terima I yang crazy. And also Dory. Yang selalu pelupa. Clumsy. I clumsy sebenarnya kan. Clumsy, gila. Lepas saya pergi Japan dengan you. Ada orang pernah panggil I bimbo. So I macam bimbo tu melampau lah. Ya. Tapi you terima ke? I terima. Oh yeah, seriously? Okay je. Oh. Maybe because the bimbo terms tu dia bukan Dory. Yeah, it's my Dory. So now dah tukar bimbo kepada Dory. Yeah. Yes. Dory is nicer. Bimbo macam what? Boleh pula. Lola pun boleh. Boleh lah. Okay. So, itu je lah dah habis dah kita episod kali ini bersama Nakia Rahim. Thank you so much. So kalau korang nak servis makeup pengantin, event, bolehlah cari Nakia ya. Dia pun makeup artist, Nabila Razali dan ramai lagi. Tak apa babe, I tulis kat sini. Yang penting jangan ghost I. Okay? Sini. No ghosting ya. Jangan double tick je ya. Okay. Kena respond. Then tak ada harga dekat katalog. Tidak ada untuk Nakia. Tak ada. Tak ada. Alakat semua tak ada. Janji tak yang angkat bag. Okay. Janji. So siapa yang nak dapatkan Fresca payday sale ni sampai hujung bulan ni, korang boleh pergi ke www.fresca.my untuk dapatkan buy one get 10%, buy second get 30% off. So korang cepat-cepat pergi tengok kat website kita dan terus curi peluang ni untuk cuba guys. Kita punya produk. Okay, www.fresca.my. Meletup ya, makeup artist ramai dah pakai sekarang ya. Of course. Okay. So kalau korang ada topik yang menarik, kisah hidup korang ke, cerita apa-apa yang korang nak share dengan kita, jangan risau. Kita orang tak akan sebut nama you lah. Okay. So just email to us freshtalkthepodcast@gmail.com. Ada dekat sini. So nanti korang just email and ceritakan kisah korang. Kita akan discuss dan bincangkan cerita yang korang ceritakan kat kita orang. Okay. Boleh? Thank you babe. Bye korang. Bye. Bye. See you in the next episode. See you.